Fizo Omar hanya boleh temui Mariam 4 hari dalam sebulan. Waktu lain tak dibenarkan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Fizo Omar tampil menjelaskan situasi sebenar. Berhubung dakwaan kononnya dia mengabaikan anak sulungnya, Wan Mariam, hasil perkahwinan terdahulu bersama usahawan Mawar Karim. Memetik laporan daripada M-Star, Fizo menyatakan sejak 8 tahun lalu dia hanya dibenarkan bertemu Mariam 4 hari sahaja dalam sebulan dan tidak diberikan akses pada waktu lain seperti yang telah ditetapkan. Mudah kata saya tidak dibenarkan untuk berjumpa anak pada waktu lain. Sebaliknya hanya perlu mengikut tempoh sudah ditetapkan. Sudah 8 tahun seperti ini. Dalam pada masa yang sama, dia juga mengulas tentang luahan Mariam yang tular di TikTok dan memaklumkan enggan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius kerana menyifatkan ia sebagai reaksi normal seorang kanak-kanak. Mungkin dia, Mariam, berasa macam itu, tidak disayangi. Bukan saja Mariam, anak-anak yang tinggal serumah dengan saya kadang-kadang pun cemburu apabila saya peluk adik mereka, katanya. Walaupun masa bersama terhad, Fizo menegaskan hubungannya dengan Mariam tetap baik dan dia berusaha membahagikan kasih sayang secara adil kepada semua anaknya. Alhamdulillah kami sekeluarga bahagia, semuanya baik-baik sahaja. Kasih sayang semuanya sama, hakikatnya Mariam terlebih kasih sayang, ujarnya. Mengulas kritikan netizen, Fizo berkata dia enggan ambil pusing dengan komen-komen negatif kerana tidak mahu terjebak dalam persekitaran toksik. Orang cerdik akan fikir logik, mana ada bapa tak sayang anak. Saya tak mahu layan komen-komen netizen. Untuk rekod, Fizo dan Mawar bercerai pada 2019. Dia yang sudah mendirikan rumah tangga semula dengan Fazera Nazri telah dikurniakan 3 orang cahaya mata.